Jangan kena tipu. Hey guys, so baru-baru ni saya dengar ada banyak kes rental scam ataupun scam sewa rumah yang semakin berleluasa di sekitar kawasan Kuala Lumpur. So saya sebagai pengusaha agensi hartanah di sini nak mengingatkan semua yang nak sewa rumah supaya lebih berhati-hatilah. Okay, so kalau penyewa tu dia dah pergi viewing dengan ejen hartanah, please make sure the first thing you need to do is dia ada, ejen itu ada REN number ataupun PA number. Secondly, kalau confirm nak unit tersebut, so you kena hantar ataupun transfer deposit kan. So seharusnya transfer sewa 1 bulan kepada akaun di bawah nama syarikat agensi. Syarikat agensi yang di mana ejen itu bekerja. Jangan sesekali transfer booking deposit kepada mana-mana akaun individu ataupun akaun di bawah syarikat yang tidak dikenali. So unless you pergi viewing, you bersama dengan tuan rumah dan tuan rumah minta you, kalau nak unit tersebut, transfer kepada akaun tuan rumah secepat mungkin. Untuk kes sebegini, kita pun akan encourage ejen kita untuk terus collect booking deposit masuk ke akaun agensi terlebih dahulu. So please sebarkan nasihat saya kepada semua orang yang nak sewa rumah supaya masyarakat kita boleh bersama-sama membendung atau mengurangkan kes-kes scam sewa rumah di Malaysia ni.